Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tugasan individu, iaitu sastra kanak-kanak dan sastra remaja. Saya telah memilih dua, iaitu yang pertama ialah cerita kanak-kanak, yang kedua ialah cerita remaja. Untuk pembentangan ini saya telah memilih sastra remaja, iaitu yang bertajuk sebagai buku cerita remaja. Tajuk buku ini ialah Rahsia Loka 17. Sinopsis bagi cerita ini adalah Hana, seorang pelajar baru, menemui surat misteri di lokernya, iaitu loker 17, yang membawa kepada penyiasatan kehilangan seorang pelajar cemerlang beberapa tahun lalu bersama Aish dan Amir. Dia membongkar pelbagai rahsia sekolah. Akhirnya, mereka mengetahui bahawa pelajar tersebut tidak hilang, tetapi berpindah akibat tekanan dan fitnah. Kebenaran yang terbongkar membantu memperbaiki keadaan sekolah serta mengajar Hana tentang nilai keberanian dan kejujuran. Objektif bagi cerita ini adalah meningkatkan minat membaca melalui jalan cerita misteri yang menarik dan sesuai untuk remaja. Yang kedua ialah memberi kesedaran tentang kesan fitnah, tekanan sosial dan pentingnya sokongan rakan serta pihak sekolah. Tema bagi buku cerita remaja iaitu Rahsia Loka 17 adalah keberanian dalam mencari dan menegakkan kebenaran walaupun berdepan pelbagai cabaran dan halangan. Manakala nilai murni yang terdapat dalam cerita ini adalah nilai keberanian. Yang kedua ialah nilai kejujuran. Ketiga ialah nilai kerjasama. Keempat adalah nilai kegigihan. Dan yang terakhir adalah nilai prihatin. Mesej yang terdapat dalam cerita remaja ini yang bertajuk Rahsia Loka 17 adalah: yang pertama, kita hendaklah berani mencari dan mempertahankan kebenaran. Yang kedua, jangan mudah mempercayai fitnah tanpa menyiasat perkara yang sebenar. Yang terakhir adalah kerjasama dan persahabatan dapat membantu menyelesaikan masalah. Bagi kesimpulan dalam cerita ini adalah Rahsia Loka 17 ialah cerita remaja yang menarik dan penuh pengajaran. Cerita ini menekankan nilai keberanian, kejujuran dan kerjasama dalam mencari kebenaran serta mengajar pembaca supaya tidak mudah mempercayai fitnah. Ini merupakan sedikit gambaran yang terdapat dalam buku cerita remaja saya, iaitu menunjukkan jalan cerita Rahsia Loka 17. Ini merupakan sedikit dalam cerita dia. Ini bagi sastra kanak-kanak, saya telah membuat satu cerita, iaitu yang bertajuk kepada Wira Kecil Kampung Demi Alam Sekitar. Cerita ini berkisahkan tentang seorang kanak-kanak yang gemar mengumpul barang-barang terpakai seperti botol, tin dan pelbagai lagi. Dia telah membuat satu robot, iaitu bernama Robo. Robot ini sangat pintar dan pada satu ketika seorang kanak-kanak ini melihat suasana di kampung beliau tercemar apabila akibat sebuah kilang
yang telah mengeluarkan sisa-sisa kilang ke sungai hingga menyebabkan haiwan-haiwan di hutan mati, seperti ikan, haiwan-haiwan seperti rusa. Pada satu hari, kanak-kanak kecil ini telah berjalan ke dalam hutan dan ternampak satu kawasan pencemaran, dan beliau telah berlari memberitahu kepada penduduk kampung tentang berita tersebut, dan kilang tersebut telah disaman dan diminta untuk membersihkan kawasan-kawasan tersebut. Pada akhir cerita ini, kawasan kampung telah menjadi bersih, dan satu anugerah yang telah diberikan kepada kanak-kanak tersebut dan robot beliau yang bernama Robo. Sekian, terima kasih.